Aku boleh tukarkan gambar ni jadi video tau. Cuba tengok tu. Dia bergerak-gerak weh. Ini bukan magic tau, tapi ni satu AI feature yang ada dekat Honor 400 Pro yang terbaru ni. So macam mana nak buat gambar ni bergerak? First kali korang kena ada Honor 400 Pro yang terbaru ni. Lepas tu tekan je butang AI edit. Cuba tengok dekat sini. Ada macam-macam tau feature AI editing yang korang boleh pakai dekat sini. Jom kita tekan AI cutout dulu untuk select gambar yang kita nak dekat tengah-tengah ni. Memang kemas betul weh dia potong gambar ni. Tengok tu, memang betul-betul precise. Lepas tu step yang kedua, kita tak nak background yang ni. So kita modify background. Aku nak select gambar ni sebab nampak macam Harry Potter sikit kan. So kita save dulu gambar ni. Lepas dah save gambar, kita tekan butang create dekat bawah kanan ni. Lepas tu tekan image to video. Step yang terakhir, nak tukarkan gambar jadi video, tekan je start generation dekat bawah ni. Sekarang ni dia tengah proses. Jom kita tunggu apa result dia. Tu dia, gambar dah bergerak-gerak weh. Siap ada api-api tau dekat situ. Macam magic. Memang canggih betul AI feature dekat Honor 400 Pro ni. Aku akan review phone ni nanti, tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan follow dulu, okey?